bila kita sebut harmoni, keharmoniannya itu bukannya menceroboh tanah orang kemudiannya meminta simpati dalam apa-apa aspek pun. Keharmonian itu adalah dari segenap aspek, dan perkataan harmoni itu tidak boleh disalahgunakan untuk membela penjenayah dan penceroboh. Jadi kita kena jelas dalam sudut itu. Semua rakyat ingin harmoni, dan saya berpendapat ramai sahabat kita dari pelbagai kaum dan pelbagai agama, mereka mahukan keharmonian. Dan saya dapat lihat dari dapatan saya menerusi pembacaan saya di media-media sosial, ramai kawan-kawan kita, rakyat negara kita, sahabat kita yang senegara dengan kita, yang beragama Hindu, mereka menentang pembinaan kuil-kuil haram ini. Tetapi mereka itu didiamkan oleh kelompok-kelompok berkepentingan. Mereka disindir, mereka diperli, dan malahan mereka diugut. Sebab itu, saya menyeru semua rakyat Malaysia, apabila kita menentang isu berkaitan dengan undang-undang, fokus pada isu undang-undang, jangan kaitkan dengan agama, jangan kaitkan dengan bangsa, kerana semua kita adalah rakyat Malaysia. Jadi fokus pada isu undang-undang.